Lon dua nama, rumah satu nama. Macam mana tu? Dari sudut hutang rumah tersebut ada tiga situasi. Pertama, MRTT cover 100% hutang rumah tersebut. Jadi, sekiranya salah seorang penama hutang meninggal dunia, penama lon yang masih hidup tidak perlu menyelesaikan baki hutang rumah tersebut. Kedua, MRTT hanya cover 50% hutang rumah tersebut. Dalam kes ini, penama lon yang masih hidup masih perlu membayar 50% baki hutang rumah tersebut. Ketiga, langsung tiada MRTT. Dalam kes ini, penama yang masih hidup perlu menyelesaikan 100% hutang rumah tersebut. Seterusnya dari sudut hak milik rumah tersebut. Sekiranya yang meninggal adalah penama yang hanya ada nama di dalam lon sahaja, ianya tidak memberi apa-apa kesan dari sudut pewarisan rumah tersebut kerana dia langsung tiada hak milik ke atas rumah tersebut. Namun, sekiranya yang meninggal adalah penama rumah tersebut, ia akan menjadi satu cabaran kerana rumah tersebut akan difaraidkan 100%. Sedangkan yang membayar hutang rumah tersebut adalah dua individu yang berbeza. Perkara ini menjadi lebih mencabar sekiranya kedua-dua penama di dalam lon ini langsung tidak mewarisi pusaka masing-masing, di mana rumah itu kena faraid sepenuhnya, tetapi penama yang masih hidup, especially yang langsung tiada nama di dalam geran itu, langsung tidak memiliki apa-apa hak ke atas rumah tersebut. Dan lebih kritikal sekiranya dia masih perlu menyelesaikan baki hutang, tetapi dari sudut hak milik rumah, dia langsung tiada hak. Jadi, ambil tahu, buatlah perancangan segera. Elakkan pusaka bertukar puaka, kita jumpa di video seterusnya.